Ada orang Allah buka hati dia, dia suka dengan Quran. Quran ni tak boleh lah. Dia pi keluar ke, dia duduk di rumah ke, dia pi rumah anak dia ke, dia pi umrah ke, dia pi berjalan sampai New Zealand di mana ke, Quran tak tinggal. Hari-hari dia jadi jatuh hati dengan Quran. Ada orang dia jatuh hati dengan sedekah. Dia tak berapa sangat dengan Quran ni. Dengan Quran tak berapa sangat, sembahyang sunat pun tak berapa sangat. Tapi kalau sedekah, Masya Allah, kerana Allah dia bersedekah. Memang kerana Allah. Dia merahsiakan sedekah dia. Dia banyak tolong orang susah melalui sedekah dia. Dia jatuh hati dengan sedekah. Ni yang ulama bagi tahu. Tiap-tiap orang ni, tuan-tuan kena cari kita ni apa dia. Kalau kita tanya diri masing-masing, kita kata hang suka apa? Dia pun jawab mengai. Oh, Jim. Dia tak jawab hak agama ni, dia jawab hak lain. Dia kata mengai, luk dalam. Kita pun tanya sekali lagi, dak ni hang suka apa? Yang paling senang dengan jiwa hang apa dia? Dia kata futsal. Pi kot tu juga, dia pi kot dunia juga. Yang ni bahaya. Ni muhasabah kedua. Kena cari tuan-tuan. Kena cari di satu sudut dalam jiwa kita untuk akhirat dan untuk Allah. Kena cari. Bagi hidup sudut jiwa itu yang mati tu, kena bagi hidup. Sebab tiap-tiap orang Allah mesti bagi satu ibadat yang dia suka dengan ibadat tu. Dan dengan ibadat itulah dia mendapat redha.